Wah, pagi-pagi dah datang dengan pakaian cantik ni. Nak ke mana? Atuk lupalah tu. Ha? Lupa apa? Kan Atuk janji nak bawa kita orang jalan-jalan. Tengok bandar sakti durian terapung. Ha? Saya suka. Atuk, nak masuk rumah ni nanti. Ada pertandingan. Siapa menang dapat hadiah. Batu delima sakti. Batu delima? Ini kalau jual, kaya aku. Kita orang pernah nak main. Boleh. Yang penting kat sana nanti, jangan merayau dan dengar cakap Atuk. Faham? Faham, Atuk. Sekarang korang tunggu. Atuk nak bersiap. Semua. Kecilnya. Mana muat? Tak apa. Saya besarkan 2-3 anak ayam. Pin. Oh, sudah salah. Dah. Tepi. Tu nak Pin, pop, bigger. Jom. Sedia. Betul-betul macam durian terapung. Nak satu? Korang tengok tu. Selamat datang ke rumah sesat. Sesiapa yang masuk dan berjaya keluar dari rumah sesat ini akan mendapat hadiah istimewa. Batu delima sakti. Mesti lepasi 3 pintu berkunci. Saya mau itu batu. Kongsi. Aku tak jadi masuk lah. Takut sesat. Nanti tak boleh keluar. Tak jantan lah kau. Nah, ni ada peta. Kita ikut je. Marilah cepat. Macam senang je. Aku ikutlah. Orang masuk, Atuk tunggu kat luar. Kat sini.
Ayo. Apa buat kat sini? Kalau... Dah datang. Tongkat saktiku. Aku mesti dapatkan batu delima sakti. Masa itu, aku yang paling berkuasa. Kau pasti tewas, Tok Dalam. Tibalah masa untuk aku membalas dendam. Api! Apa yang terbakar tu? Tongkat! Ini bilik cermin? Tak terkunci. Macam mana ni? Tak apa, kita cari pintu keluar lain. Tapi di mana ya? Kita dikelilingi cermin. Macam aku lah. Nak keluar, kena cari kunci dan pintu keluar. Mari jalan. Ipin. Penatnya. Bila boleh keluar ni? Anda gagal! Apa benda tu? Anda gagal! Jangan risau. Sesiapa yang gagal akan terus dibawa keluar dari rumah. Yang lain semoga berjaya. Itu macam suara nenek kebaring. Cucu. Dah sedia nak main dengan nenek? 2, 3, habislah kita. Tengok tu. Itu kuncinya. Macam mana kita nak ambil? Mari, Cu. Mari.
Apa? Kita sudah okey. Udah selamat. Anda gagal. Kita tak boleh kena air. Nanti gagal. Macam mana nak kalahkan dia? Magic pun tak berkesan. Aku ada satu cara. Apa dia? Wah, Upin memang bijak. Shh. Terima kasih. Sana ada pintu. Cepat. Wah, banyaknya buku. Saya suka. Bilik buku je. Ya. Buku ini sedap. Tak berkesan dah. Cepat. Anda gagal. Cu di mana? Upi, tengok tu. Kunci. Oh, pintu pun kat situ lah. Jom, kita ke sana. Shh, nampaknya kita kena terbang. Mana cucu nak lari? Ipin, cepat, buka pintu. Selamat. Bilik apa ni? Ini bilik terakhir. Kita nak buat apa? Kita kena lawan dengan binatang berkaki 8. Mak, oi. Binatang apa tu? Tak menjadi. Jangan! Biarkan dia pergi. Upin, kunci. Batu di 5 sakti. Akhirnya, batu dan 5 sakti jatuh ke tangan aku. Batu itu kita orang punya. Bagi balik. Bip, bip, bop.
budak kecil tak cukup ilmu. Mana boleh kalahkan nenek? Dengan adanya tongkat saktiku dan batu delima ini, akulah yang paling berkuasa. Tiada siapa yang boleh mengalahkan aku lagi. Tok Dalang boleh. Tok Dalang? Mana? Mana dia? Aku akan hapuskan dia. Korang tak apa-apa? Mana Upin dan Ipin? Ipin ada dekat dalam dengan nenek kebayan. Apa? Upin Ipin. Habis kau kali ni. Tak semudah itu. Aku ada ini. Tak ada kuasa. Batu delima tipu. Kau dari sini. Atuk, agaknya ada ke batu delima yang betul? Ada. Agak-agaknya kat mana ya?